Assalamualaikum. Okey, sekarang dekat Tasik pula nak tenangkan fikiran, sihatkan otak dengan masalah-masalah, dengan rindu dekat awal ibu, awal long yang telah pergi mana ilahi. Walaupun dah sedekah doa, tapi kadang-kadang kena pergi tempat tenang juga. Okey, kalau korang tolong doakan untuk mereka-mereka yang telah pergi mana ilahi. Lepas tu tolong doa supaya Nurul boleh kuat hadapi ujian dugaan dengan ayah Nurul. Okey, korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng Sis Nurul. Assalamualaikum.